dirinya dan orang-orang yang berhutang dan untuk dibelanjakan pada jalan Allah, dan orang-orang yang musafir yang keputusan dalam perjalanan. Ketetapan hukum yang demikian itu adalah sebagai satu ketetapan yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Alhamdulillah, segala puji dan puja kita rafa'kan kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah beri di sepanjang kehidupan kita sejak kita dilahirkan sehinggalah keberadaan kita pada hari ini. Terlalu banyak nikmat yang Allah beri yang tidak mampu kita hitung. Alhamdulillah. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat tabi'in dan mereka yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sepanjang kehidupan hingga hari kiamat. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa lagi pada malam ini dalam fiqh zakat. Dan bulan lepas saya mukadimah berkenaan saham saham dunia versus saham akhirat. Kita cerita perbandingan apa yang berlaku pada mereka yang banyak bermain dengan saham dunia, bursa saham di SKL, ada yang bermain dengan forex, ada yang bermain macam-macam saham yang ada di di luar sana, dan ada yang merundum, ada yang naik, ada yang rugi, ada yang hilang terus deposit, leburan dan sebagainya. Itu permainan dunia. Manakala bila kita bermain dengan saham akhirat, kita kita melabur dalam satu peleburan yang tidak akan merugikan, walau sedikit pun pasti akan menguntungkan. Bahkan sedikit tapi untungnya berkali-kali ganda, iaitu dalam bentuk sedekah. Sedekah ini juga merupakan satu peleburan yang tidak akan merugikan kita. Tidak pernah kita dengar orang yang bersedekah, orang yang berinfak, orang yang memberi kerana Allah, dia merasa rugi, dia merasa terkilan, dia rasa kecewa sebab bersedekah pada jalan Allah. Bahkan mereka yang bersedekah ini Allah lapangkan rezekinya. Allah beri nikmat yang melimpah ruah di sepanjang kehidupannya. Banyak dia memberi, banyaklah yang Allah beri. Sedikit yang dia beri pada jalan Allah, banyak juga yang Allah beri pada dia. Bermacam cara yang Allah beri rezeki pada dia. Jika dia seorang ahli perniagaan, dia akan menjadi kaya raya. Dan dia boleh, bila dia kaya raya, dia boleh bersedekah lagi dan terus bersedekah. Kalau dia orang biasa macam-macam kita ni, maka Allah beri keberkatan dalam rezeki kita. Walaupun gaji kita mungkin 800, 1000, 1200, 1700, 1800, tapi kita tidak ditimpa pelbagai masalah dalam kehidupan, menjadi orang yang minta sedekah kerana pendapatan tidak mencukupi dan sebagainya. Maknanya sedikit yang kita ada tapi barakah. Berbanding kalau kita gaji besar tapi kedekut, nak beri sedekah berkira-kira, yang ini kadang-kadang Allah tarik nikmat. Banyak tapi tak cukup. Orang yang banyak bersedekah ini sedikit namun cukup untuk keperluan diri, keluarga dan sebagainya. Hatinya sentiasa lapang, tenang, bahagia dan sebagainya. Berbanding mereka yang bermain dengan saham dunia. Itu di dunia, tuan-tuan. Di akhirat, di saat sakaratul maut, Allah buka hijab. Dia melihat bahawa saham-saham yang dia pernah buat semasa hidupnya, bahawa sedikit yang dia buat tapi pahalanya berlimpah kali ganda. Itu bagi saham akhirat dalam bentuk sedekah. Baik dalam bentuk sedekah itu berupa wang ringgit, baik sedekah itu dalam bentuk barangan, baik sedekah itu dalam bentuk meringankan beban orang, dalam bentuk tenaga, dalam bentuk buah fikiran dan sebagainya. Baik, hari ini, malam ini kita cuba masuk sedikit berkenaan
apa itu ibadah zakat berkenaan dalam topik iaitu zakat peleburan dan saham. Jadi sebagai mukadimah, saya baca dahulu. Peleburan atau saham merupakan satu bentuk penghasilan kekayaan zaman moden yang kian berkembang. Manusia mampu mencipta kekayaan luar biasa hanya dalam tempoh yang singkat apabila peleburan atau sahamnya melonjak naik. Saham dunia tuan-tuan. Kita letak situ 1,000, tiba-tiba melonjak naik. Daripada 1,000 melonjak 3,000, 5,000, 6,000, 7,000, 10,000. Kaya mendadak kita dalam tempoh beberapa minggu sahaja. Okey. Maka sesuai dengan isyarat dalil daripada Al-Quran dan Al-Hadis bahawa setiap kekayaan itu wajib dizakatkan, maka peleburan atau saham juga tidak terlepas daripada hak zakat itu. Namun kita kena tengok pula bentuk peleburan itu adakah patuh syariah ataupun tidak. Dan di Selangor ini dalam 4 tahun ke belakang kita telah fatwakan berkenaan zakat peleburan Bitcoin. Bitcoin ni telah di segi sudut peleburannya patuh syariah, dan sesiapa yang buat peleburan dalam Bitcoin itu, maka jika ada keuntungan, pokok dan keuntungan wajib dizakatkan jika memenuhi syarat. Jadi tuan-tuan boleh buka dalam laman sesawang Jabatan Mufti, dalam fatwa terkini, tuan-tuan boleh tengok, cari search itu zakat peleburan Bitcoin. Di situ ada dinyatakan berkenaan, dan dia ada sebenarnya ada dia punya kerja sebelum diluluskan oleh Jabatan Fatwa. Dia ada dalil, ada perbandingan dan sebagainya. Dan kalau tuan-tuan search dalam Google pun saya rasa ada dia punya perbahasan berkenaan zakat peleburan Bitcoin itu. Okey. Dari segi takrifan pula, menurut bahasa, kalimah saham berasal daripada bahasa Arab iaitu asyammu, yang bermaksud bahagian yang dimiliki. Jadi saham itu sebenarnya telah dimelayukan daripada bahasa Arab, asyammu. Menurut istilah, saham dan peleburan menurut Kamus Dewan mempunyai maksud yang sama, iaitu bahagian dalam modal sesuatu perniagaan. Dalam Kamus Dewan disebut iaitu bahagian dalam modal sesuatu perniagaan ataupun wang, yakni modal dan sebagainya yang dilaburkan dalam sesuatu perniagaan. Maknanya perniagaan ini bukan sahaja dalam bentuk saham. Mana kalau kita dalam bentuk perniagaan pun, kalau kita ada share dalam itu, share berkongsi perniagaan juga, kita boleh panggil sebagai saham juga. Baik. Tapi dalam bentuk wang. Kadang-kadang contoh, kalau kita melabur dalam satu syarikat, kita nak sebagai pemegang aset utama mungkin tidak, tapi kita boleh melabur dalam aset itu, kita labur dalam beberapa ribu juta, kita letak dalam itu, dan perniagaan itu akan digunakan oleh syarikat itu untuk mengembangkan perniagaan dia. Kita letak dalam tu, dan bila ada keuntungan kita dah dapatlah saham, keuntungan daripada peleburan kita buat berdasarkan berapa persen yang kita letak dalam syarikat tersebut. Contoh kalau kita masuk dalam saham Proton, saham Pro2, kadang kita ada duit banyak, kita letaklah situ dalam 4-5 juta dalam perniagaan itu, mungkin ada kilang Proton, kilang Pro2, dan kita akan dapatlah dividen keuntungan atas peleburan yang kita buat itu. Gitu contoh lebih kurang. Menurut Kamus Ekonomi, saham bermaksud modal sah syarikat yang dicarumkan oleh pemilik. Manakala menurut Isra, peleburan bermaksud peleburan wang dalam aktiviti ekonomi yang sah dengan tujuan penambahan harta atau mencari keuntungan.
Maknanya peleburan wang dalam aktiviti ekonomi yang sah, ya, dengan tujuan penambahan harta atau mencari keuntungan. Itulah tujuan kita sebenarnya, ya, untuk menambah keuntungan. Sama juga, saham untuk dunia dan saham untuk akhirat. Kalau kita buat peleburan dalam saham akhirat itu, kita maknanya kita tidak akan rugilah. Saham itu berkekalan, bertambah dan bertambah. Namun bila kita buat peleburan dalam dalam aktiviti perekonomian, ada kemungkinan perniagaan itu boleh untung dan ada kemungkinan perniagaan itu boleh rugi, ya, bergantung kepada ekonomi dunia. Kalau kita pengusaha produk-produk tertentu, tiba-tiba berlaku kegawatan ekonomi, maka rugilah peleburan kita itu. Bahkan deposit ataupun pokok yang kita letak itu kadang-kadang hilang begitu sahaja, ya. Orang kata rugi teruslah, maknanya pokok pun tak dapat, untung pun tak ada, ya. Itu untung dunia, peleburan dalam dunia. Namun apabila ada keuntungan, ada berkembang saham itu, di situ pula ada hak zakat, tapi syaratnya mestilah peleburan atau saham itu dalam bentuk patuh syarak, halal, halal patuh syariah. Baik. Saham adalah wang yang dilaburkan dalam syarikat ataupun perniagaan bagi sijil-sijil saham dalam sesebuah syarikat yang tersenarai dalam pasaran saham, contoh Bursa Malaysia, ya. Ianya mudah untuk dijadikan wang tunai berbanding dengan saham dalam syarikat yang tidak tersenarai atau dalam koperasi, ya. Maknanya mudah untung kalau kita berniaga dalam perniagaan yang didaftarkan dalam Bursa Malaysia, ya. Berbanding kalau kita buat peleburan dalam perniagaan yang tidak didaftarkan, atau yang tidak tersenarai atau dalam bentuk koperasi, ya. Okey. Pemilik saham adalah pemilik syarikat dan berkongsi keuntungan atau kerugian dalam sesebuah syarikat, ya. Maknanya kalau syarikat itu rugi, maka kita rugi, ya. Maka bila syarikat itu untung, kita juga untung, ya. Maknanya secara tak langsung kita juga pemilik saham, adalah pemilik syarikat, ya. Walaupun kita bukan CEO dalam company itu, tapi kita juga sebahagian daripada pemilik itu sebab kita telah melabur dalam syarikat itu, ya. Cuma kita tak duduk dalam kerusi empuk dalam pejabat tu. Mungkin kita duduk kat rumah tapi ada aset kita, peleburan kita dalam itu. Setiap bulan kita duduk tengok dalam bank masuk, masuk dalam beribu atas keuntungan peleburan perniagaan yang dijalankan oleh sesebuah syarikat, ya. Prestasi sebuah perniagaan biasanya boleh diukur melalui dividen yang diagihkan, juga harga atau nilai saham seperti yang tersenarai dalam pasaran saham, ya. Sama juga tuan-tuan, ya. Kalau kita buat peleburan dalam ASB, PNB, ya, setiap bulan, setiap tahun kita akan dapat keuntungan atas peleburan yang dibuat oleh PNB, ya. Peleburan, keuntungan dan dividen dan keuntungan, dia ada dua di situ, ya. Jadi itu pun patuh syariah dan wajib dizakatkan, ya. Okey. Maknanya bukan setakat keuntungan, pokok pun kena dicampur kalau nak kira bayar zakat lah, ya. Pokok campur dengan keuntungan dan dividen, ya. Maknanya kalau melebihi nisab kita hari ini RM42,47, maka wajiblah dizakatkan, kan? Kalau di bawah kadar itu tidak wajib. Baik. Dalil kewajipan, ya. Secara umumnya dalil syarak berkaitan kewajipan zakat saham dan peleburan adalah bersamaan dengan dalil syarak berkaitan kewajipan zakat perniagaan, ya. Okey, seperti yang telah diterangkan dalam bab-bab sebelum tu, iaitu zakat perniagaan, ya. Okey. Kaedah yang kedua pula iaitu menggunakan kaedah qiyas. Qiyas terhadap zakat
ternakan, emas, perak dan mata wang. Wang yang dilaburkan untuk membeli saham sama ada yang diniagakan atau disimpan mempunyai ciri-ciri dan sifat yang sama dengan binatang ternakan. Emas dan perak serta mata wang, iaitu harta yang berkembang, sifatnya berkembang, iaitu an-namah dalam bahasa Arab. Maknanya bila peleburan itu tidak berkembang, tak ada keuntungan, tak adalah zakat situ kan. Tapi kalau pokok kita tu melebihi nisab, kena zakat juga walaupun tidak berkembang. Statik gitu je kan, 42,000, 50,000 dalam tu. Tak berkembang-kembang duitnya, dividen tak ada. Tapi bila cukup dia punya haul, tempoh masa setahun duit itu berada dalam peleburan itu, wajib pemilik saham itu keluarkan zakat. Kecuali di bawah paras nisab. Ya. Ya boleh. Ya. Telah dicampurkan tak sampai juga. Kalau campur kena. Dia sama macam zakat simpanan juga. Simpanan kita banyak letak dekat Maybank 5,000 kan. Dekat RHB 5,000. Dekat BSN 15,000. Bila cungak-cungak ke semua bank itu mencapai dia punya haul itu, dia punya nisab tadi, ya. Ya. Baik. Ambil yang hujung. Kita letak bulan Januari. Masa tu memang cantik, saham cantik, Tiba-tiba bulan nak mencapai pula dia punya haul tu setahun tu kan, Januari tahun berikutnya bulan Disember lah kita kata. Tiba-tiba rugi, pokok kita pun dimakan pula, daripada kita letak 50,000, tengok baki situ ada 43,000, maka tak adalah. Tak. Yang terakhir, bukan yang terendah. Dulu dia macam simpanan, kita ambil yang terendah. Kemudian tu keluar satu pekeliling fatwa mengatakan kita ambil jumlah yang terakhir. Sebab itu contoh kita bagi kalau kita letak simpanan, kalau kita letak 50,000 bulan Januari, bulan Julai kita keluarkan 30,000, maka tinggallah 20,000. Tapi bulan Disember ada pula duit lagi kita letak situ 40,000. Jadi dah melebihi nisab. Adakah kita ambil yang terendah dalam setahun itu? Tidak, kita ambil yang hujung tadi. Gitu, ya. Baik. Oleh itu hukum zakat ke atas harta tersebut iaitu diwajibkan ke atas pokok dan hasil keuntungan, maknanya dikira sekali, Cuma dia berkaitan peleburan ASB, dia ada satu satu pekeliling yang dibuat oleh ANB, iaitu zakat atas keuntungan, atas zakat keuntungan itu akan dibayar oleh PNB, berdasarkan perkongsian bersama, harta perkongsian bersama, khultah, maknanya dia akan PNB akan bayar zakat bagi pencarum dan dibayar mengikut negeri-negeri. Kalau kita alamat kita di Kuala Selangor, di Selangor lah kan, maka zakat itu akan dibayar di zakat Selangor. Kalau kita alamat kat Perak, maka akan dibayar melalui Majlis Agama Islam Perak begitu. Dan hak pemilik pula dia hanya perlu bayar atas pokok. Kalau tuan simpan dalam tu ada 200,000,
maka 200,000 telah yang kena zakat. Gitu ya. Cuma di Selangor benda ini belum ada satu fatwa ataupun perkeliling yang terkini berkenaan zakat pelaburan PNB, amanah saham nasional semua itu. Sebab jika ikut yang asal sebelum ni, kita bayar semua. Kita sebagai pencarum, kita bayar pokok dan atas keuntungan dividen semua. Tapi bila keluar perkeliling oleh PNB dan sebahagian negeri pun follow. Cuma Selangor ni dia masih peringkat peringkat kajian ke atau kelulusan lagi, Allah alam. Tapi bila kita rujuk dekat bahagian syarak kita di Ibu Pejabat, dia kita follow yang lama lagi. Maknanya kena ikut yang lama. Tapi pilihan di tangan tuan-tuan. Sebab ada juga yang datang di pejabat kami, dia bawa isu ni lah. Mana satu saya nak ikut? Saya nak ikut yang Selangor punya ke, nak ikut yang negeri lain? Sebab ada sebahagian negeri lain yang dah buat follow yang Jauhar punya, PNB punya tu, ataupun nak ikut yang Selangor. Kita kata ikut Selangor lah, tapi dia nak ikut yang itu juga, saya kata boleh. Tak kisah, yang penting tuan bayar zakat je. Jangan gaduh. Kita gaduh benda-benda khilaf ni, bukan part kita kan. Itu orang yang lebih alim, yang lebih faham tentang konsep dan kaedah hukum dan sebagainya. Iya, pemilik saja. Kalau tabung haji keseluruhan, keseluruhan. Dia yang sebab ini kalau tuan-tuan buka dalam laman Sesabang dia ada Q&A dia tu ada. Q&A kita baca. Saya dah baca, saya faham. Mana konsepnya begitu. Jadi sebab yang baru-baru ni dalam bulan Disember tu ada datang nak bayar zakat, tapi dia bangkitkan isu iaitu mana satu saya nak ikut ni. Saya nak ikut yang ni ke ataupun yang PNB punya. Saya kata ikut yang Selangor punya lah sepatutnya kan. Sebab fatwa masih guna pakai yang itu. Tapi dia kata saya nak ikut yang itu. Saya kata boleh, tak ada masalah. Yang penting bayar zakat. Maknanya hak zakat terhadap harta yang kita miliki itu selesai. Jangan duk gaduh sini kenapa tak boleh, ni tak boleh. Yang penting benda itu sah. Cuma kena tengok balik lah. Kalau betul dah dizakatkan atas keuntungan itu, okey. Takut tidak dibuat. Itu kena clear lah. Dengan PNB dia kena tanya, betul tak keuntungan saya ada 15,000 dah dizakatkan. Sebab kalau kita letak situ dalam dalam PNB tu kan, dia banyak kaunter-kaunter kan, ASB, ASN, ASB 1, ASB 2, ASB 3, saham wawasan dan sebagainya. Ramai kawan-kawan saya tengok semua dia masuk kaunter tu. Jadi keuntungan tu dia berbeza-beza, tapi overall kadang-kadang banyak sampai kadang-kadang setahun tu saya tengok keuntungan dia sampai 60,000 pun ada. Itu dia letak banyak lah. Dia dapat KBSP, dia letak situ. Dia dapat je gratuity di pension, dia letak situ. Bila tengok tahun kedua tu banyak keuntungan dia. Baik. KWSP sehingga 55. Ya betul. Okey. Dia ada khilaf. Kalau tanya sebahagian asatiza, ustaz-ustaz, dia kata kau simpan dulu setahun. Dia jadi simpanan. Kalau tuan-tuan macam mana? Agak-agak duit tu tersimpan tak? Duit ni berantu sebenarnya. Kalau saya sendiri pun, mulalah sekarang ni kita naik Proton ni kan. Bila berdebuk 500k,
nampak bil fire dah. Kan? Nampak bil fire je. Bil fire je berapa? 200k, 300k. Kan? Ambil cash pula tu. Dah terkurang dah. Tinggal 300. Lepas tu rumah pula bang. Kata, sepanjang kita kahwin ni tak pernah bang beli barang kemas. Jomlah. Kata. Dah terkurang lagi 60,000. Jom kita pergi melancong, pergi mana? Pergi adik-adik pergi melancong tu. Umrah nombor 3. Kita pergi mana yang New Zealand. Nak tengok gunung cantik lah bang. Habis lagi 10,000 kan. Lepas tu pergi umrah pula. Akhirnya penghujung haul tu tinggal 50,000 kan. Dah difaraid anak pula bah. Nak beli inilah kereta EV elektrik elektrik car. Okey, ambil beli cash pula tu. Bagi anak-anak 5 orang anak semua dibeli. Bah nak beli rumah bah. Okey, ambil. Baki betul-betul untuk dia hidup sampai mati 50k. Zakat dia kena bayar berapa je? Tak boleh. Tak boleh. Asal tu, sebab tu saya kalau saya jumpa orang macam ni, saya cakap gini je. Haji bayar zakat je. Kita takut keluar sahaja 500k daripada akaun KWSP. Panggil apa tu? Itu pengeluaran wajib kan? Pengeluaran wajib tu. Ada setengah orang dia pandai, dia tak nak keluarkan. Dia nak dividen tinggi, dia nak dapat dividen, tak apalah. Kan? Dia tetap kekal gitu. Tapi kena ingat, itu dah milik sempurna kita. Kena dizakatkan. Okey. Ceritanya, bila dah sampai tarikh hari jadi kita, wajib kita keluarkan, dan kita keluarkan, kita pun ambil pakai cerita ustaz tu, simpan setahun, terpakai. Duit ni berantu kan, kena scam pula tu lagi. Itu belum campur scam, sekarang ni scam banyak tuan-tuan. Okey. Jadi bila dah terpakai, duit nak bayar zakat, tak cukup. Adakah kita nak ambil bayar zakat yang baki saja? Tidak. Kena bayar keseluruhan 500k tadi. Jadi bila kita tak cukup duit, dia jadi apa? Qada zakat. Itu yang setiap bulan ada 100 bayar situ, dia punya kod ni, kod zakat dia qada zakat. Kan? Tak apalah kalau dia ingat gitu kan. Tapi kalau kita dapat sahaja berdebuk 500k, kita bayar zakat. Tunaikan zakat dia 2.5%. Selesai dah. Barulah kita faraid, sama ada nak masuk tabung haji, nak pergi umrah, nak hibah pada adik-beradik, anak-anak, nak sedekah, nak buat masjid ke dan sebagainya. Selesai dah. Jika ada lebih, kita simpan. Jika melebihi nisab dalam tempoh setahun, kita bayar aja. Jadi kita tak ada hutang. Satu. Yang kedua, barakah dah harta itu. Dah disucikan. Jadi tak ada lagi beban pada kita. Besok kalau kita kata 500, saya kadang-kadang saya ingatkan kawan-kawan yang baru pension ni kan. Kadang-kadang saya kata kawan ramai tau. Mengaku saudara, mengaku kawan dulu masa sekolah. Lepas tu ajak berniaga, buka kawash, jual kereta dan sebagainya. Kita pun tak apalah ambil ni 50,000. Tengok dapat je duit hilang, call tak dapat angkat dah. Ramai yang kena begini. Lepas tu baru minta nasihat zakat. Saya kata keberkatan atas harta itu. Saya kata bayar zakat dulu. Sebab bila kita bayar zakat, Allah jaga harta itu. Cuba tuan-tuan bayangkan. Orang yang punya harta, si A 500k, si B 500k juga. Tapi yang A ni dia bayar zakat. Dan si B ni dia tak bayar zakat. Mana yang hidup dia tenang? Orang yang bayar zakat lah. Sebab dia yakin dengan harta Allah, Allah akan jaga. Berbanding orang yang kedua tadi, si B tadi, kaya juga. Duit banyak tapi tidur tak lena. Dia duduk terfikir harta dia, kereta dia yang mewah, parking dekat luar pagar rumah dia, apalah. Takut hilang sport rem dan sebagainya. Tak tidur lena, duduk ngintai-ngintai kat tingkap tu. Oh, ada lagi kita tu. Tapi yang orang yang seorang pula,
Mm-mm. Mm-mm. Sama juga. Sama juga. Ramai juga yang bertanya di pejabat, saya kata bayar. Tapi saya dah tanya Ustaz dia kata. Ustaz kata simpan dulu setahun. Saya kata boleh, tak ada masalah. Tapi agak-agak tuan yakin tak panjang umur dalam tempoh setahun tu? Satu. Yang kedua, yakin tak harta tu cukup untuk kita bayar zakat nanti? Saya kata kalau nak ambil barakah dia, saya kata dapat saja seketul berdebuk tu, bayar zakat. Kita tak rugi pun 25%. Bukan 600, bukannya 10%, sikit je. Sebab bila kita keluarkan, itu adalah hak asnaf tadi yang saya baca awal tadi tu, 8 asnaf itu. Terutamanya asnaf muqaddam tu lah. Ya, fakir, miskin, mu'alaf, ya, amil. Jadi hak mereka terbela. Ya. Tapi kalau kita bertangguh, akhirnya datang skema. Ya. Dia kata, sekarang ni dia bukan datang jumpa kita, scam ni tuan-tuan. Ya, kita nak beli durian je tuan-tuan. Ini sajalah saya keluar sikit tajuk. Ni kawan saya. Musim durian, Musang King. Tiba-tiba, ni dekat KL ni. Tiba-tiba ada iklan. Iklan jual durian Musang King 70% diskaun. Memang tengah live lah tu. Tengah live dia boleh call tauki yang jual durian tu. Tapi apa yang berlaku bila dia buat transaksi tuan-tuan, dia live ni kat Facebook, Facebook, dan dia boleh call nombor yang ada tu dan dia boleh bercakap. Dia kata masuk je duit kita hantar, kan? Hantar pakai pakai Grab ke apa ke, Allah alam. Tapi bila dia transfer duit tu, apa yang berlaku tuan-tuan? Account bank dia loading. Loading. Macam line tak connect dengan tu. Jadi dia call tauke tu. Dia kata, you tunggu, nanti you jangan stop tau. Nanti kalau you stop nanti, takut itu duit masuk. Tapi you cakap masih loading lagi. Dia pun tunggu lah. Tunggu. Tiba-tiba keluar notification kat telefon dia, transfer duit. Gitulah ceritanya. Habis. Masa tu dia pun tak tahu macam mana nak buat. Dia pergi off, benda duit, sekali transaksi 3,000, 4,000, akhirnya habis duit gaji dia. Gitulah. Baik. Boleh teruskan tuan. Ada. Okey. Okey. Dalam setahun tu dia boleh bayar. Boleh. Cuma kalau tanya saya kata bayar. Kita ambil barakah tadi dan untuk melepaskan hak asnaf yang berhak atas hak milikan harta. Kita takut dalam tempoh setahun itu macam-macam boleh berlaku. Kan? Tiba-tiba satu lagi kalau kita ialah bila kita banyak duit, kadang orang kata pengkhianat tu banyak. Kadang macam-macam lah. Dia tengok pula kita ada beli insurans, life insurance banyak. Dibubur racun ke apa ke dalam makanan kita untuk dapatkan insurans dan macam-macam je lah. Sebab itu bila saya kata kalau kita bayar sekarang, Allah jaga harta kita. Kita tak risau dah. Kalaupun hilang ketika itu, maknanya dengan izin Allah. Hak zakat itu telah kita sempurnakan. Tapi kalau tanya saya kata boleh. Sebab kalau kita tanya sebahagian ustaz-ustaz dia kita boleh. Sebab ada juga ada datang bayar zakat. Dia kata, Ustaz saya dah tanya dengan ustaz ni. Dia kata itu jadi simpanan. Akak simpan setahun. Tapi saya risau lah Ustaz, dia kata. Takut nanti macam-macam berlaku, nanti hak zakat atas harta itu tak dapat ditunai. Saya kata betul lah tu Kak. Akak bayar je. Bayar je, kemudian tu dah bayar untuk atas nama KWSP itu dah selesai dah. Zakat KWSP akak simpan lah. Ataupun faraid lah. Belanja lah, pergi umrah ke apa ke, bagi anak-anak sedekah ke.
Ada baki tu tahun hadapan bayar zakat pula atas baki yang ada selagi melebihi nisab, ya. Jadi jawapan kalau tanya saya boleh, ya. Tapi kalau tanya minta nasihat saya kata bayar sekarang. Bukan apa, takut tak sempat. Ya tuan. Reality. Sama juga konsep dia tadi. Setahun. Ha. 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 Selepas setahun. Tak perlu bayar zakat sebab itu jadi simpanan lah. Simpanan. Ya, selepas setahun. Tapi hak yang dia keluar tadi tu, ya, first keluar tadi. Masa milikan sempurna itu tadi. Kena. Maknanya bila kita bayar untuk setahun itu tak perlu bayar lagi lah. Kalau kita letak situ. Sebab itu saya tak kata tak boleh. Boleh. Tapi kalau letak tabung haji, dia terjaga harta itu. Betul. Itu betul. Sebab kalau kita simpan tabung haji pun, tabung haji akan bayar mengikut negeri-negeri alamat kita. Kalau kita alamat di Selangor, kan, dia akan bayar zakat tabung haji atas pencarum itu di zakat Selangor. Kalau alamat kita di Melaka, kan, maka dia akan bayar di zakat Melaka gitu. Ya, betul. Ada sebahagian begitu. Dapat je dia letak kat tabung haji. Tapi jika melebihi nisab. Kalau kita letak 12,000 macam mana? Sekarang ni ada sebahagian dia kata, Ustaz, saya dah letak dah tabung haji. Berapa banyak? Adalah dalam 10,000 gitu. Sebab dia bukan zakat atas duit yang ada dalam tabung haji tu. Dia atas zakat individu, kan? Gitu. Maknanya kalau tak cukup juga, sama juga kita kena campurkan dengan harta lain. Tapi kalau campur dengan harta lain tak cukup juga nisab, tak kena zakat lah. Tak wajib zakat. Contoh kita ada kat tabung bank lain kan, kita letak tak sampai juga 40,000. 42,000. Tak kena zakat lah. Jadi yang kaedah tu dua-dua boleh. Tapi pemberat pada saya, dapat saja kita bayar. Sebab hak asnaf tadi terlepas. Ya. Nanti tahun-tahun kedua baru kita bayar. Dia akan jadi zakat simpanan lah masa tu. Ya. Tak perlu. Ya. Sebab haul tu dia tak boleh lari. Masa tu. Dapat saja kita bayar, maknanya untuk setahun lah tu. Gitu. Maknanya kita nak melepaskan hak zakat itu tadi. Bayar awal. Kan duit ni berantu. Kan, macam saya kata tadi, dapat je bill fire je ya. Sorry je, saya duk pandang haji. Proton tak pandang dah. Baik, sekadar itu ya tuan-tuan. Ya betul azan Baik, insyaAllah kita akan sambung berkenaan zakat peleburan saham ni. Dan kita sudahi dengan tasbih kifarah dan surat As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala